Kecil dan sederhana PKS yang merupakan tunjang ekonomi negara tidak akan terjejas tanpa perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA. Ketua Pengeksekutif Sekretariat Khas Pemerkasaan Usahawan India atau SID, Dato' Dr. A.T. Kumararaja berkata, Malaysia mempunyai banyak perjanjian perdagangan bebas yang mampu menyokong pertumbuhan ekspor dan ekonomi negara. Menurutnya, langkah Donald Trump untuk menarik Amerika daripada menyertai perjanjian perdagangan itu telah pun dijangkakan. Dan sebagai negara yang menguasai 40% daripada keseluruhan perdagangan di antara negara-negara anggota, penarikan diri Amerika itu menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan. It wouldn't change much because though TPPA may cease to exist, but all the other 160 odd other free trade agreements exist, and in a global economy, things like this are not a mitigating factor. They are enablers, but they are not game stoppers. So I don't think much of Malaysian SMEs being affected in the near term. Melihat kepada ekonomi negara yang dijangka tumbuh di antara 4 ke 4.5% tahun ini, Datuk Kumararaja berkata industri PKS dijangka berkembang pada 6%. Katanya industri itu perlu berkembang sebanyak 8% bagi membolehkan KDNK negara meningkat kepada 6%. Namun pengasas Yayasan Usahawan Malaysia atau Mypreneurship, Nitesh Malani berkata, keputusan itu akan memberi tekanan kepada syarikat yang telah bersedia untuk menghadapi TPPA. I think because the previous administration had done a lot of work in this region, and Malaysia as one through Matrade and the ministry by itself had already prepared most SMEs to gear up towards TPPA. We got to wait and see what's his move, and what I read and understand today, it's going to be the first day of office. He's going to remove TPPA. Pada masa sekarang, PKS menguasai 97% daripada syarikat yang berdaftar di Malaysia dan ia menyumbang 36% kepada KDNK negara. Beliau berkata demikian selepas mengumumkan pelancaran anugerah PKS dan Keusahawanan atau SME and Entrepreneurship Business Award yang dianjurkan Mypreneurship. Sebanyak 44 kategori akan dipertandingkan untuk mengiktiraf syarikat berbentuk startup, scale up dan PKS yang melakukan perkara yang berbeza dan berjaya. Kemuncak anugerah itu akan berlangsung pada 10 Januari 2017.